Tuan-tuan, meremang bulu roma saya lah bila tengok video terbaru daripada Iran. Dan semua dah tengok kan, video ni viral tau. Vengeance for All yang dikeluarkan oleh Iran lah. Saya tak pasti sama ada ini video official daripada kerajaan Iran. Tetapi tuan-tuan, video ni, mesej dia very strong lah. Dan dalam video ni tuan-tuan, ada satu part tu buatkan saya macam betul-betul nak menitiskan air mata. Dan saya amat suka dengan mesej terakhir yang cuba nak disampaikan dalam video ni. Baca bawah ni tuan-tuan. Vengeance for all. Dia macam keadilan untuk semua lah. Dan part yang paling last tu, bila bom tu meletup dekat Statue of Liberty tu, hoi, yang ni tu buatkan saya rasa macam terbeliak biji mata tau. Yang part ini masa roket Iran tu turun, lepas tu dia hentam Statue of Liberty. Tapi bentuk Statue of Liberty tu macam pelik sikit. Cuma yang peliknya statue tu berkepala kambing. Saya rasa cuba nak menyampaikan mesej Illuminati lah kot. Ataupun US ni negara syaitan, kan? Sebab kepala kambing kan dianggap macam penyembahan iblis, betul tak? Dan video ni menghantar mesej yang cukup jelas bahawa US ni, they are interrupting kepada world peace. US lah punca kepada kekacauan, peperangan dan juga penglibatan US dengan sekutu dia iaitu Israel terhadap Palestin. Video ni dimulai dengan Red Indian iaitu penduduk asal Amerika yang telah ditindas dan melalui proses penghapusan etnik yang cukup dahsyat ketika penjajahan Columbus dulu, betul tak? Dan babak berikutnya gambaran letupan nuklear dekat Hiroshima dan Nagasaki. Dan you all semua tahu kan kisah pasal abang yang memangku ni adik dia yang mati ni. Sampai dekat part ni tuan-tuan, air mata saya dah mula mengalir lah. Oh ya Allah. Pertama, penganiayaan terhadap kaum Red Indian. Yang kedua, babak kekejaman US terhadap Japan melalui letupan atom yang membunuh beratus ribu rakyat Jepun pada waktu itu. Susuli dengan babak seterusnya dekat Vietnam tuan-tuan. Macam mana penglibatan US terhadap peperangan dekat Vietnam. Bagaimana US melakukan kekejaman yang begitu dahsyat terhadap rakyat Vietnam dan membunuh beratus ribu rakyat Vietnam pada waktu itu. Babak yang seterusnya menunjukkan penjajahan US dekat Libya, Yemen dan Iraq. Allahu Akbar. Dan bagaimana US mengacau bilaukan negara-negara ni tuan-tuan. Kemudian diikuti pula dengan scene daripada Palestin, Gaza ni. Allahu Akbar. Ini semua tak payah cerita lah kot. Macam mana US menyokong occupation Israel terhadap Gaza, Palestin ni. Allahu Akbar. Dan babak yang seterusnya mengejutkan saya tentang seorang kanak-kanak di Epstein ni. Anda semua tahu kan apa yang Trump paling takutkan? Pembongkaran kisah dia dengan Epstein ni. Bagaimana kanak-kanak ni dibunuh, diseksa dan juga dijadikan sebagai objek pelacuran. Bagaimana kanak-kanak bawah umur ni dirogol, diperkosa oleh golongan-golongan maha kaya, termasuk dengan Trump sekali. Dan saya amat yakin Trump terlibat secara langsung dengan Epstein ni. Itu yang dia takut tuan-tuan. Dan babak ni yang betul-betul buat saya sedih lah. Macam mana kanak-kanak sekolah ni dekat mihrab. Tahu kan apa yang berlaku dekat Iran tempoh hari? Buah sekolah dibom dan beratus kanak-kanak wanita mati tuan-tuan. Mereka syahid, syahid kerana dibom dengan Tomahawk oleh US. US menidakkan konon-kononnya bukan bom diorang, tetapi bom misal daripada Iran yang tersalah target. Hey, dah terbukti dah pun Tomahawk daripada US, betul tak? Dan penutup kepada video ni, scene dua orang pemimpin Iran yang terbunuh tempoh hari, iaitu General Qasim Sulaiman dan juga pastinya yang terakhir adalah dan Ayatollah Khomeini ni selaku supreme leader dekat Iran lah. Dan kesemua individu ni tadi tengah menghadap ke langit dan melihat misail yang tengah terbang menuju ke US. Roket ni tuan-tuan, dan dikatakan roket ni sebenarnya wujud. Memang ada pun misail yang Tehran simpan sampai sekarang ni dan tidak dieksposkan yang mampu untuk bergerak daripada Iran ke Amerika Syarikat yang menuju ke arah target Statue of Liberty tu. Dan akhirnya ditutupi dengan perkataan ni. Indah sungguh tuan-tuan. This word is amazing. The vengeance for all. Tuan-tuan faham tak? Video ni cuba nak menyampaikan kekejaman yang US lakukan selama ni tuan-tuan. Daripada dulu sehingga sekarang. Setiap kekejaman yang berlaku dekat dunia ni pastinya melibatkan US sebagai dalang yang paling utama tuan-tuan. Dan Iran cuba nak membalas segala-galanya. Itu yang saya faham kot. Okay je tuan-tuan. Bye. InsyaAllah. Amin.